So man, welcome back to Angkat Tadi. Jangan lupa like, share, jangan lupa like, share and subscribe to the So, hari ni, this is my project baru. Ni adalah kereta arwah ayahku. So, arwah ayahku pun dah tinggalkan, dah wasiatkan kepada aku untuk jaga dan uruskan kereta ni lah. So, apa benda aku kena buat adalah hari ni, aku kena settlekan dia punya kereta untuk buat pengeluaran nama dahulu. Allahuakbar. Tebak kan? So aku dekat Kamar Auto Service Sdn Bhd. Diorang ni tengah buka tinted. So korang faham lah, bila kita nak buka smartphone, kita kena buka tinted dan sebagainya. So kita tengok buka tinted. Okay. So ni adalah tim daripada kedai sana. Dan ini adalah Kamar Auto Service. Kita tengah buat servis untuk brake pad dan akan check semua lampu, everything. Should be, kita akan harap mudahkan segala urusan lah. Alhamdulillah, tokek kedai pun bagi kerja sama yang baik. Aku suka sangat dan bersyukur sangat kerana mereka nak tolong aku untuk selesaikan ini. Okay guys, so kena tinted dia kalau korang kat Langat kan. Kat Langat kita ada satu sekolah serai kat sana, sekolah SK Serai. Kena tinted tu sebelah sini je. Tu. Kedai dia kat situ. So datang sini untuk buat servis dan sebagainya. Bos, nama apa bos? Afong ah. So nama kedai apa? ANJ. Okay, ANJ. So kalian boleh buat nombor plate, tinted dan sebagainya sesuai kereta lah. So ini buat meja untuk bagian-bagian lampu. Dan yang AJ benda aku dah buat kereta ni. Sebelum ni aku dah masa arwah dia, aku nak tukar distributor. Radiator aku dah buat baru semua. One set ni baru ni. Bateri baru. Ni hari tu boleh tukar AC pump dengan filter, dengan fuel pump. Engine aku tak pasti lagi macam mana nak stablekan dia. Tapi insyaAllah kita betul sikit lah. Ni kita lepaskan push platform dulu. Alright guys, so Kalmar dah settle untuk check lampu semua. Alhamdulillah, brake pun dah berjalan macam biasa. Signal apa semua dah okey. So sekarang ni tinted, settle, nombor plate tengah nak pasang. Lepas tu horn. Lepas tu kita pergi sempat. Sekarang dia pun bukan 4:54 dah, tak pukul 5. Kalau sempat dah sempat ni. So aku nak kena pergi kedai body. Jom kita tengok. Okay, Mr. Fong tengah tengok dia punya horn. Hai. Apa macam? Yalah, kena buat macam tadi. Kalau dia semua okey. Okay, sekarang tengah settlekan nombor plate dengan horn. Lepas tu nak pergi cuci enjin, tak payah kot. Pasal ni je lah. Jadi balik kan. Benda yang dah halang-halang. Tak boleh lah, dah halang-halang. Sampai koyak baju belakang aku ni. Koyak terus baju. So tinggal nak pasang lagi lah. Ya, 24 kan. Bakal okey lah dia potong. Mau yang bawa 5D. Saya kena potong. So
settle pasang barang. So, tak tahu benda yang aku rasa macam gila. Bukan fat lah, macam so sekarang ni aku buat satu benda yang aku rasa nak pasang dulu lepas sekarang. Kita pasang Android player ke? Dua speaker baru. Ni pakai balik speaker belakang tu. Aku repair balik. Tinta aku dah buka. Dah masuk horn. Tak tengok horn? Ni horn. Gitu. So sekarang Android player dah ada. Audio semua di sana settle. Okay lah. Itu saja untuk hari ni. Alright guys. Finally. Ya, sambung yang tadi aku cerita dengan korang yang kenapa aku nak juga buat kereta ni. Sebab first of all, aku memang banyak gila kenangan dengan kereta ni. Dan mak aku pun kata, kalau rasa lah benda ni berguna, rasa boleh pakai, pakailah buat memori. Apa je yang ada lagi kenangan. Susah senang kita orang dalam family. Semua orang bukan tahu pun susah senang kita orang dulu. Tapi itulah yang nak ceritakan. So kereta tu lah paling banyak berjasa dengan aku, dengan abang aku. Kami sekeluarga. Sejak daripada kereta dulu berlobang-lobang. So far Alhamdulillah. Kita akan terus pergi ke proses seterusnya untuk Puspakom, InsyaAllah. Sebab sebenarnya sebab gila. Setakat 1,000 nak repair, tak ada hal lah. Yang penting mak aku suka. Okay geng. Aku tak tahulah sebab kereta ni banyak kenangan kan. Kalau nak lupa sayang. Tapi sikit-sikit lah buat. Sebab macam sekarang ni pun kalau kata ada rezeki kita buat elok balik apa semua, mungkin yalah, kereta banyak kenangan. Macam mana guys? Ada cadangan ke? Aku tengah dorang tengah koyak-koyakkan set tinta. Aku tengok dia buat ni macam sebab masa kereta ni jugalah yang bawa aku dulu masa zaman poli dulu kan. Masa zaman poli banyak yang kereta ni lah yang membantu hujan-hujan. Kereta ni banyak lah yang orang kata apa, yang berhulu ke hilir. Sebelum ni kereta ni dia pernah buat make up balik oleh sepupu akulah, yang kerja dekat Limo. Dia hadiahkan satu set baru body apa semua, cantik kan balik. So sekarang ni kereta ni dah jadi usang. InsyaAllah kalau ada rezeki kita buat sikit-sikit macam mana Wira kita buat. Mungkin lah doa akan rezeki aku, projek aku, YouTube aku jadi. So mungkin lepas ni satu-satu mungkin aku boleh masuk dalam kereta ni kot, InsyaAllah. Tak jamin, tak janji, tapi nak yang terbaik lah. Alright guys, aku rasa sampai sini je kot video untuk hari ni. Tambah lagi apa semua, tengok lebih biru ke apa ke, kau tengok lah kan. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk next content. Assalamualaikum and bye.